Ni kata weh. Tapi weh, ni Datuk Siti weh. So guys, ini dia MPV mewah terbaru iaitu GWM Way G9 PHEV. Dan untuk info, ini antara PHEV MPV yang pertama dipasang di dalam Malaysia. Jadi jom kita tengok apa yang menarik yang ada pada kereta ini. Dari segi powertrain untuk kereta ni, nama pun PHEV. Dia menggabungkan motor elektrik juga 1.5 liter turbocharged engine dan dia punya horsepower dan juga dia punya torque memang cukup tinggi lah. Dan satu lagi hal yang menarik untuk MPV ni ialah dia ada separated. Kat bahagian belakang sini ada dia punya drive module iaitu dia punya motor elektrik. Dan satu lagi kat bahagian depan sini lah. Yang depan sini dia sekalikan dengan engine 1.5 liter. Bahagian depan dia punya grill dia memang cukup obvious, bosor, gedabak. Dan actually dia punya grill ni inspired by air terjun lah. So boleh nampak lah dia punya lining tu turun ke bawah. Ada LED DRL, headlamp jenis projector LED light. Bahagian tepi ni nampaklah dia punya aerodynamic design. Untuk dia punya tail light ni, apa yang dia highlight ialah dia punya design ni inspired by batang buluh. Tayar dia menggunakan 18 inci two-tone rim. Tayar dia menggunakan brand Michelin. Clearance height dia pun cukup rendah. Sesuai lah untuk anak-anak dan juga mungkin orang yang dah tua uzur. Dan juga dia pun ada orang ni pemegang lah. Nak naik, pegang ni saja. Kat bahagian kiri kereta ni ialah dia punya fuel cap untuk isi minyak. Dan bahagian kanan sini ialah dia punya tempat cas yang support up to 60 kW. Passenger seat, the best part untuk kat bahagian passenger seat ni ialah dia ada hot and cold refrigerator. Way G9 ni pun ada masager lah. Korang boleh adjust kat sini. Ni dia button untuk zero gravity seat. Ni korang nak santai boleh lah. Duduk dalam kereta, layan movie. Ada storage kat sini juga. Nak buka dia punya meja. Macam ni. Okay, kat bahagian third row, korang tengok agak spacious juga untuk orang dewasa. Third row seat ni actually korang boleh incline lagi. Ni kalau nak ni kalau nak tidur piknik. Dekat bahagian boot dia pun cukup besar. Untuk ini saja pun dah cukup banyak barang boleh letak. Tapi boleh extend lagi seat ni ke depan. Ini dekat bahagian driver seat, dengan dia punya steering ada few button control. Instrument cluster screen pun just nice size dia. Dia tak besar sangat, tak kecil sangat. Dia akan tunjukkan sekali range for battery dan juga range untuk petrol. Dia pun ada HUD ataupun head up display. Infotainment screen very smooth. Ada level 2 Boleh adjust color guys. Nampak tu? Ada ambient light tu korang boleh adjust. Datuk Sri Siti Nurhaliza. Price of 269,800 ringgit. Jadi kat situ dia GWM Way G9 PHEV dengan harga yang sangat kompetitif. Adakah korang nak masuk booking kereta ini? Boleh komen di bawah.